Saudari, Kang Kim Siang dari Kang Financial dan Jerry dan dari Kang Financial Advisor dan CC Executive. Jadi, hari ini tema isu ialah Toyota Corolla Cross dan Hilux GR. Mengapa ramai orang ingin memilikinya? Ya, apakah kebaikannya? Ya, jadi Toyota Corolla Cross dan Hilux GR merupakan dua model yang sangat popular di kalangan peminat kenderaan dan ada beberapa sebab mengapa ramai orang ingin memilikinya. Jadi kualiti dan ketahanan, ya, Toyota Corolla Cross dikenali pasti sebagai SUV yang tahan rasa dan menawarkan kualiti pembinaan yang baik dan daya tahan yang tinggi. Jadi Hilux GR terkenal ya dengan tahanan dalam kenderaan off-road, menjadikannya ya pilihan ideal untuk mereka yang memerlukan kenderaan yang boleh bertahan dalam berbagai kenderaan. Jadi kedua, reka bentuk menarik. Ketiga, keselamatan dan ruang. Ya, keempat, prestasi dan kecekapan. Ya, kelima, berkesanan teknologi ya, dan enam, nilai jual semula ya, dengan gabungan kualiti, prestasi dan inovasi teknologi tidak menghasilkan bahawa Toyota Corolla Cross dan Hilux GR menjadi pilihan popular di pasaran. Jadi sampai sini saya jemput Jerry bulusan sedikit dengan ini. Jerry, membeli kereta baru seperti Toyota Corolla Cross dan Hilux GR ada kesannya dari sisi perancangan keuangan. Memang ada kesannya. Kos pembelian awal. Kendaraan baru biasanya memerlukan pelaburan awal yang besar. Ketersediaan berbagai pilihan pembiayaan juga perlu dipertimbangkan untuk memastikan pembayaran insurans tidak membebankan keuangan. Duit bersifat banyak? Boleh. Perlu merancang deposit yang perlu dibayar dengan jumlah sesuai untuk bayar bulan jika menggunakan pinjaman. Kos penjagaan operasi. Setiap kendaraan memerlukan penjagaan berkala. Kos ini perlu ambil kira dan bajet mengelakkan tekanan keuangan. Biasanya kalau kereta baru, kos penjagaan operasi boleh katakan hampir kosong. Masih juga lah. Dari segi kos insurans, kendaraan baru memerlukan insurans yang lebih tinggi, menggantung pada nilai dan jenis kendaraan. Ini perlu dimasukkan dalam bajet perancangan keuangan. Nilai jual semula, pelaburan untuk masa depan. Ramai pengguna membeli kendaraan demi untuk pelaburan masa depan. Maksudnya, kendaraan Toyota cenderung mempunyai nilai jual semula yang baik dan tinggi. Memiliki kendaraan dengan nilai tinggi akan memudahkan penukaran pada kendaraan baru pada masa depan. Memang, kesan dalam aliran tunai, mengubah aliran tunai. Memiliki kendaraan boleh mengubah aliran tunai harian. Perlu merancang perancangan lain dengan pertimbangan kos aman yang berkaitan dengan kendaraan. Ciri-ciri keselamatan dan kesehatan teknologi. Menggunakan kendaraan yang dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan terkini dapat membantu mengurangkan risiko kemalangan dan kerugian hayat yang berkaitan dengan pelan keuangan jangka panjang. Sekarang ini saya punya penyampaian. Terima kasih. Ya, terima kasih Jerry Kang untuk pengulasan tentang hal ini. Jadi silakan like, subscribe dan sokong. Terima kasih.